Rancangan Salam Baitullah ini dibawa khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saudara, apa khabar semuanya? Kita bertemu sekali lagi. Dan kepada penonton Salam Baitullah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Kerana malam ini kita akan bincangkan satu lagi tajuk yang amat menarik. Dan waktu kita sekarang ini, kita sudah masuk 10 Zulhijjah. Dan di Tanah Suci Mekah, di Padang Arafah sekarang ini, sudah lepas asar. Mungkin di kalangan jemaah haji kita sudah pun bergerak ke Muzdalifah, insya-Allah. Dan kali ini kita akan bincangkan tajuk yang ada kaitannya dengan wukuf di Padang Arafah. Kita akan bincangkan pada malam ini, saudara, tajuknya sejengkal di kepala. Kepada saudara dan yang ingin berinteraksi dengan kami, talian kami adalah 0322828578 dan Facebook kami seperti biasa Salam Baitullah. Baik, kita mulakan malam ini. Sebelum itu saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha ataupun selamat Hari Raya Korban kepada semua penonton peminat Salam Baitullah. Mudah-mudahan kedatangan Hari Raya tahun ini akan memberikan semangat kepada kita untuk menunaikan haji pada tahun yang seterusnya, itu pada tahun depan. Baik, kita akan bercakap satu tajuk yang begitu simbolik, sejengkal di kepala. Apa yang dimaksudkan itu? Kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Zahazan Muhammad, pengarah urusan Telaga Biru Sdn Bhd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Khabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik saya. Alhamdulillah. Kat tangan Ustaz ni penuh dengan majalah Ustaz. Saya semua berkaitan dengan wukuf, tajuk kita Ustaz. Ustaz, Doktor, bila kita sebut tentang sejengkal di kepala, itu saja simbolik sebenarnya. Kita nak menunjukkan Padang Mahsyar itu, simbolik juga di Padang Arafah itu. Kalau boleh Doktor, kita berikan sedikit mukadimah kepada penonton kita bahawa sejengkal di kepala itu membawa makna yang cukup besar artinya ketika jemaah haji kita wukuf di Arafah. Doktor, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pengurusi Dr. Ridwan pada malam ni, dan ibu ayah, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi besok tentang Arafah. Arafah ni sebenarnya perkataan Arab. Kalau kita perhatikan dengan Quran sebagai contohnya, Allah SWT gunakan pada ayat 108, 109, bagaimana Allah gambarkan, summa afidhu min haitsu afadhan nas fa idza abattum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Bila kamu keluar daripada Arafah, maka tujulah ke masyaril haram. Masyaril haram maksudkan, seperti Dr. Ridwan gambarkan tadi, adalah perjalanan jemaah haji dari Arafah bermula pada sekarang detiknya waktu asar di sana, menuju ke Muzdalifah untuk bermalam, dan selepas itu melanjutkan ke Mina untuk bercukur, bergunting dan sebagainya. Bagi yang pergi melaksanakan tawaf ifadah, maka tawaf ifadah lah. Jadi sebenarnya istimewanya Islam, kalau kita perhatikan muslim-muslimat sekalian, semua benda diberi oleh Allah SWT satu latihan lebih awal. Jadi sebagaimana kita besok akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Padang Mahsyar, digambarkan hadis bagaimana orang Islam yuhsyarul muslimuna hufatan uratan ghurlan, bagaimana manusia dihimpunkan di akhirat besok dalam keadaan tak berpakai apa-apa pun, tak ada beralas kaki sebagai contohnya, dan tidak berkhatan. Maka itulah tujuannya Arafah, mengajar kita satu perkara yang penting yang akan kita lalui di Padang Mahsyar kelak. Jadi itu yang digambar kalau ditajuk tadi, sejengkal di atas kepala. Jadi setiap kita akan berada dalam situasi itu, maka Allah SWT ingatkan daripada awal. Walaupun pangkat kita besar, walaupun kedudukan di mata masyarakat kita tinggi, wang kita banyak, tapi nampaknya di Padang Mahsyar semuanya berada dalam satu suasana yang sama, memakai pakaian yang sama, dan melakukan ibadah yang sama, dan ucapan yang sama daripada mulut masing-masing, itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi itulah dia proses pengenalan diri. Arafah itu sendiri mengambil makna
Arafah, ya'rifu, maknanya mengenali. Jadi disebut dalam hadis-hadis, walaupun hadis itu tidak begitu sahih, pertemuan semula Nabi Adam dengan isterinya Hawa, selepas mereka dipisahkan jatuh ke bumi, selepas Allah takdirkan begitu kesalahan mereka lakukan, maka mereka saling mengenali satu sama lain. Maka sebagai umat Islam, kita pergi ke sana untuk mengenali diri kita semula, bertaubat, jangan ceritakan kelebihan diri. Bahkan pada hari itu digambarkan hadis Allah SWT tanya kepada para malaikat, apa hal berkumpul beramai-ramai, summa yubahi bihimul malaika, Allah berbangga. Jadi sebaik-baik kalimah yang kita ucapkan pada hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah kalimah yang paling banyak para nabi ucapkan waktu mereka melakukan wukuf. Allahu a'lam. Doktor, Arafah selalu dikaitkan dengan mahsyar, doktor. Perkaitan yang begitu rapat dan dikaitkan juga dengan sejengkal di kepala. Apa sebenarnya gambaran nak diberikan kepada kita, doktor? Sejengkal tu apa benda sebenarnya? Disebut dalam hadis yang sahih bahawa setiap kita ni akan berada di padang mahsyar mengikut tahap amalan masing-masing. Kalau seseorang itu merupakan orang yang saleh, yang banyak mengalir peluhnya, doktor, kita duduk dalam bilik aircon tak keluar peluh. Tapi mengajar dalam kelas panas ya, doktor, di UPNM. Saya mengajar di UAE begitu lama dahulu, kadang-kadang tak ada aircon, ya Allah. Jadi setiap detik, kata Imam Ghazali, yang kita habiskan kerana agama Allah dan mengalir padanya peluh, ke akhirat besok tidak akan mengalir lagi. Satu berita gembira. Jadi banyak kalau ibadah yang menyebabkan peluh itu keluar, sebagaimana saudara kita di tanah suci itu. Jadi di akhirat kelak, kalau peluh telah keluar, maka akan orang yang sedemikian akan dilindungi di bawah arasy Allah SWT. Kerana setiap kita memahami ada 7 golongan yang mendapat naungan di bawah arasy Allah. Salah satu daripadanya Imam Adil. Salah seorang daripadanya lelaki yang bila diajak oleh seorang perempuan melakukan maksiat, maka mengatakan saya takut Allah. Salah seorang daripada yang digambarkan di situ 2 orang yang bercinta kerana Allah, pisahkan Allah, bertemu kerana Allah. Dan disebut di situ juga orang yang amanah sebagai contohnya. Jadi 7 golongan tersebut akan terlindung, tetapi bagi mereka yang banyak masalah, mereka akan berada di bawah matahari yang tu panas dia, dan perlu akan menenggelami, ada setahap lutut, bawah daripada itu paha kepada pinggang, dan ada yang tenggelam habis seluruh badannya mengikut tahap amalan masing-masing. Jadi latihan di padang Arafah ni mengingatkan kita kepada perkara yang hak, yang akan yang benar-benar akan berlaku, yang Allah gambarkan itu, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Setiap kamu akan meniti titian sirat, akan berada di padang mahsyar. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiyah. Kami akan selamatkan orang bertakwa itu, dan orang-orang yang zalim, orang melakukan dosa, maka akan mendapat habuan hukuman di akhirat itu kerana dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan kalau yang baik itu, doktor, ya, banyak pahalanya, banyak buat kebaikan, tak ada masalah lah. Tetapi yang sebaliknya tu, bagaimana peritnya mereka berada di sana, doktor? Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, istimewanya padang mahsyar mengajar kita nilai kita di sisi Allah SWT. Seperti yang telah digambarkan, kita perhatikan ya. Bila datang orang semua ni, al-hujjaj wal mu'tamirun nufudullah inda'u istajaba lahum wa istaghfaruhu ghafara lahum. Jadi setiap orang pergi menunaikan ibadah haji ni, seperti di surah hadis yang lain ya, doktor, bila seorang itu pulang, man hajja falam yarfuth walam yafsuq ada kayaumi waladathu ummu. Bagi seorang melakukan ibadah haji dengan sempurna, tidak dia melakukan perkara fasik, tidak melakukan perkara-perkara berkaitan dengan hubungan suami isteri, perkara-perkara fasik yang tertentu berkaitan dengan jantina itu, maka Allah SWT akan berikan kepadanya keampunan dosa, dan dia pulang seolah-olah bersih daripada segala dosa. Maka setiap kita muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, bila pergi haji ni, buatlah yang terbaik. Buat yang terbaik. Kerana dengan haji yang sempurna tu, Allah akan hapuskan dosa. Al-hajju ilal haji wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Bila kita melakukan haji, melakukan umrah kepada satu yang lain, satu kepada satu yang lain, maka ia merupakan pengampunan dosa, penghapusan segala-galanya. Maka mudah-mudahan dekat akhirat besok kita jumpa dengan Allah, tak ada sebarang masalah. Jadi tuan-tuan, satu pengalaman yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan pergi ibadah haji ataupun umrah, kita tengok ya, jemaah lain, tanah orang-orang daripada negara lain, orang Arab umpamanya, dia boleh duduk dekat tempat apa tu, air zam-zam, dia duduk je perhatikan. Kalau ada jemaah yang memerlukan air yang dahaga, ambil air pergi servis, rupa-rupanya dalam hadis, doktor, besok ke akhirat, kadang-kadang kerana segelas air kamu dapat syafaat seseorang, tuan. Kerana ke akhirat besok, bila akaun kita ni kurang, Doktor Ridwan, itu dalam TV1 ketika doktor haus saya bagi air, ingat tak?
maka dengan segelas air itu Dr. Ridwan, mudah-mudahan setiap kita akan masuk syurga, akan dapat syafaat daripada orang lain. Maka saudara, janganlah kita meremeh-temehkan suatu amalan atas dasar ianya kecil, ia tak ada manfaat, ianya kurang, ia tak dipandang orang. Jangan begitu ya tuan-tuan. Mudah-mudahan haji ini mengajar kita supaya jadi ahli syurga. Ya. Doktor, jemaah haji kita akan berada di Arafah antara waktu Zuhur dengan Asar sebelum mereka bergerak ke Muzdalifah ini, Doktor. Biasa Doktor, apa yang terbaik yang perlu jemaah haji kita buat ini antara waktu itu supaya benar-benar, sebab tanpa wukuf tak ada haji. Doktor, bukan? Apa yang terbaik sebenarnya yang perlu dilakukan oleh mereka supaya kita berada saat-saat sedemikian ini, waktu yang berjalan itu tidak sia-sia, Doktor. Sebab kenapa kadang-kadang di kalangan kita ni ada buat benda-benda yang tak sedap dipandang mata, Doktor. Ya. Muslim-muslimat ini meningkat sekalian. Kebetulan kat tangan saya ni, saya suka baca macam Dr. Ridwan juga. Ni ada buku namanya Mekah Al-Mukarramah Kelebihan dan Sejarah. Kalau ada peluang bacalah tuan-tuan. Pergi ke Tanah Suci, kalau tak memiliki buku ni, saya rasa amatlah kekurangan kita ya. Satu keaiban. Jadi disebut di sini perkara pertama oleh pengarang Dr. Abdul Basit yang pernah belajar di sana sekitar 20 tahun. Ya, bahawa perkara pertama yang perlu kita buat di sana banyakkan istighfar. Kerana disebut dalam hadis yang sahih, Nabi telah bersabda, "Ma min yaumin akthar min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula." Dalam hadis dijelaskan bahawa tidak ada satu hari yang Allah SWT akan tampil, Allah SWT akan mendengar rayuan hamba-hambanya melebihi hari Arafah. Sampai Allah akan bertanya kepada para malaikatnya, apa hal yang duduk beramai-ramai itu? Jadi seolah-olah Allah SWT nak bertanya pada malaikat, Allah lebih mengetahuinya. Dan Allah telah pun berfirman, katakan kepada setiap mereka ni diampunkan untuk mereka dosa-dosa yang lalu. Maka banyakkan istighfar. Yang kedua, kalau kita perhatikan dalam hadis yang sahih, doa yang paling banyak Nabi ucapkan dalam wukuf iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah tak tuan-tuan? Kita kat sini pun boleh ucapkan sekarang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuba ucapkan. Yang ketiga, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, bagi jemaah haji, bagi kita yang berkesempatan untuk pergi tahun depan insya-Allah, banyakkan doa. Kerana doa kita disebut oleh Hasan Al-Basri, kalau kita pergi ke Tanah Suci ada 10 spot yang doa kita dimakbulkan. Salah satu daripadanya Arafah, yang kedua Muzdalifah, yang ketiga Mina, yang keempat dekat Kaabah itu sendiri, yang kelima iaitu dekat Hijr Ismail, yang keenam Makam Ibrahim, yang ketujuh Bukit Safa, yang ke-8 Bukit Marwah, yang ke-9 semasa minum Zam-Zam, yang ke-10 dekat dengan Multazam, pintu Kaabah, dekat Hajar Aswad. Ini 10 tempat, satu daripadanya Arafah. Maka 3 perkara ini janganlah kita kesampingkan. Memang jemaah haji di sana waktu itu kerjanya berdoa, beristighfar, mohon kepada Allah, berzikir, tak ada kerja lain, dan menangis, menitiskan air mata supaya Allah SWT menerima. Dan satu tanda doa kita dimakbulkan sampai mengalir air mata ketika berdoa. Itu khusyuk kita, Doktor ya. Betul, kita berehat seketika dulu. Kita beri laluan kepada pesanan penaja dan kita akan kembali selepas itu. Jangan ke mana-mana. Silakan. Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama Salam Baitullah, dan tidak lupakan terima kasih kepada Bank Rakyat dan Rakyat Travel Sendian Berhad. Bila saya sebut Rakyat Travel itu, jangan lupa saudara soalan kuis Salam Baitullah bagi malam yang ke-6. Ya, sebenarnya kita sudah bersiaran hampir 20 malam dah. Ya, kita akan berakhir pada hari Isnin ni Doktor, dan kita mula bersiaran pada 10 Oktober yang lalu, dan kita sediakan Salam Baitullah sediakan kuis untuk penonton jawab. Hadiahnya amat lumayan, satu pakej umrah dan seterusnya 8 pakej ke destinasi terpilih bernilai RM500 setiap satu. Dan kita pastikan penonton-penonton kita akan dapat menjawab soalannya. Soalannya pun bukan susah pun, senang aja. Tajaan hadiah ini adalah tajaan daripada Rakyat Travel Sendirian Berhad. Baik saudara, kita pun sedang cuba mendapatkan perkembangan semasa daripada Tuan Haji Izam Hadi Siddiq, tapi kita belum lagi dapat isyaratnya, sebab sekarang ni berada di Arafah ni ialah satu keadaan yang bukan mudah, tapi insya-Allah bila kita dapat isyarat nanti kita akan bersama Tuan Haji Izam untuk kita melaporkan perkembangan jemaah haji kita di sana. Sebelum itu kita ikuti bingkisan eksplorasi haji dan kita akan kembali selepas itu. Silakan.
Kru Salam Baitullah kali ini amat bertuah kerana berpeluang menghadiri majlis penyerahan kiswah baru untuk musim haji 1433 Hijri. Majlis penyerahan kiswah atau kelambu Kaabah ini berlangsung di Dewan Kilang Kiswah Kaabah di Kota Mekah yang terletak kira-kira 5 km dari Masjidil Haram. InsyaAllah malam ini kami akan saksikan satu detik bersejarah di mana kelambu Kaabah yang baru akan diserahkan oleh Kilang Kelambu Kaabah kepada Syekh Abdul Rahman Sudais sebelum diserahkan pula kepada penjaga kunci Kaabah. Majlis itu dihadiri pengerusi Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bertaraf Menteri Syekh Abdul Rahman Abdul Aziz As-Sudais, Ketua Pegawai Eksekutif Kilang Kiswah Kaabah Mekah Dr. Muhammad Bajudah dan penjaga Baitullah Al-Haram Dr. Soleh Soyibi. Ucapan bermula dengan kata-kata aluan oleh Dr. Muhammad, diikuti penjaga pintu Kaabah Dr. Soleh dan kemuncaknya ucapan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Penyerahan kiswah Kaabah bermula dengan majlis tanda tangan penyerahan dan penerimaan. Kemudiannya, hamparan kiswah diserahkan oleh Dr. Muhammad kepada Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Syekh Abdul Rahman As-Sudais pula menyerahkan tanggungjawab menggantikan kiswah Kaabah kepada Dr. Soleh yang mewarisi penjagaan pintu Kaabah. Keturunan Syaibah yang dikenali dengan nama Al-Syaibin mewarisi tanggungjawab ini sejak kewafatan Uthman Talha yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk memegang kunci Kaabah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyaksikan dan juga merakamkan detik-detik bersejarah penyerahan kelambu Kaabah yang baru untuk tahun 1433. Dan kelambu Kaabah yang ada di belakang saya ini sudah berusia lebih 23 tahun. Kiswah adalah kain hitam atau kelambu yang menutupi 4 dinding Kaabah. Telah diriwayatkan bahawa orang pertama membuat kiswah ialah Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum ini kelambu Kaabah diperbuat di pelbagai tempat seperti di Mesir dan tempat-tempat lain mengikut masa dan sejarah pada waktu itu. Kiswah ini diperbuat dari sutra asli halus, bahan mentahnya diimport dari luar. Kemudian ditenun di kilang terbabit. Sehelai kelambu memerlukan 670 kg sutra mentah untuk memprosesnya. Setelah ditenun, ukuran panjang kain kiswah ialah 658 meter persegi. Perbelanjaan keseluruhannya untuk menyiapkan satu kelambu Kaabah ialah sekitar 17 juta rial Saudi. Ini termasuk kos bahan mentah dan gaji pekerjanya. مصنع كسوة الكعبة أنشئ عام 1346 هجرية وكان في حالة أجياد، ثم انتقل إلى حي جرول في عام 1382، ثم انتقل للمكان الحالي عام 1397. يربو عدد الموظفين على أكثر من 50 موظف وعامل في كسوة الكعبة. تقدر كسوة الكسوة بحوالي 20 مليون ريال. المناسبة الإسلامية الكبيرة مناسبة تسليم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام، ولعل في هذا المقام أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين على جهودهم المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وتقديم كافة الخدمات ومنظومة التسهيلات كلها وأرقاها فيما يتعلق بالخدمات الحجاج بيت الله الحرام وهؤلاء ضيوف الرحمن ووفد الملك العلام الذين لهم علينا الحق والواجب في تقديم كل ما نستطيع. Pemasangan kiswah ini dilakukan setiap tahun, iaitu pada hari wukuf 9 Zulhijjah. Pemasangan ini dilakukan ketika jemaah haji berada di Padang Arafah untuk mengelakkan kesesakan dan kesulitan semasa penukaran kiswah lama kepada kiswah baru. Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama Salam Baitullah. Kita sedang membincangkan tajuk sejengkal di kepala. Dan bila kita bercakap tentang Arafah ini, salah satu perkara penting yang kita mesti bincang ialah tentang khutbah wada'. Kalau boleh Doktor,
Ya, ini antara khutbah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intipatinya saya rasa mesti dan perlu dihayati oleh penonton Salam Baitullah supaya mereka dapat feel, dapat rasa benar-benar ketika berada di Arafah. Doktor, silakan. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, bila Nabi berada di Arafah untuk memberikan khutbah ni, antara perkara penting yang Nabi wasiatkan kepada kita, satu perkara lah doktor, sebelum cerita buat konten ni, ya, satu pendekatan khutbah Nabi digambarkan para sahabat menangis kerana ia merupakan khutbah yang penghabisan untuk Nabi SAW. Nanti kata haji wada', hajatul wada'. Jadi cuba kita lihat sama-sama konten yang disampaikan ni. Wahai manusia, dengarlah apa yang aku sampaikan. Aku tidak tahu sama ada aku akan bersama dengan kamu lagi selepas ini ataupun tidak. Tengok betapa dahsyatnya kalimah ni oleh Nabi. Sungguhnya darah kamu, harta benda kamu, kehormatan kamu, semuanya terpelihara sebagaimana diharamkan hari ini, di tempat ini dan di kawasan ini. Siapa yang pegang amanah, maka hendaklah dia mewalikan amanah tersebut kepada Tuhan punyanya. Ingatlah, jahiliah telah berada di bawah tapak kakiku. Yang keempat, tuntutan hutang pada zaman jahiliah telah pun diampunkan. Tuntutan darah yang pertama yang aku batalkan adalah pada darah Ibn Rabi'ah bin Al-Harith yang disusukan oleh Bani Sa'ad. Riba adalah haram, dan aku memulainya dengan batalkan riba yang akan diterima oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Yang keenam, wahai manusia, takutlah Allah dalam urusan berkaitan dengan wanita. Sungguhnya kamu telah mengambil mereka daripada ayah ibu mereka dengan kalimah yang suci, dengan mahar, dengan mas kahwin yang baik, maka wajib atas kamu untuk menjaga mereka dengan sebaik-baiknya. Semua orang Islam adalah bersaudara, oleh itu tidak halal bagi seorang mengambil harta orang lain kecuali mendapat kebenaran daripada tuannya. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, jangan kamu kembali menjadi kafir selepas pemergianku, di mana sebahagian daripada kamu merangi sebahagian yang lain. Aku telah tinggalkan untuk kamu satu panduan, kalau kamu pegang padanya kamu tidak akan sesat, Quran dan juga sunnah. Yang ke-9, wahai manusia, tiada lagi nabi selepas aku. Jadi aku menyeru agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan kerjakanlah haji bagi mereka yang mampu. Kamu pasti akan masuk syurga kalau mengerjakannya. Yang ke-10, Tuhan kamu Esa, datuk kamu satu, kamu semua asal daripada Adam, dan Adam dijadikan daripada tanah. Orang yang paling takwa dengan kamu dan mereka yang paling hebat di sisi Allah, orang paling bertakwa. Allah telah menetapkan hak menerima pesaka kepada keluarga si mati. Dengan sebab itu tidak boleh membuat wasiat kepada penerima pesaka. Sungguhnya laknat Allah ke atas siapa yang mengaku menjadi bapa padahal dia bukan bapa yang sebenar. Kemudian kamu akan disoal tentang aku, maka apa yang akan kamu jawab? Mereka jawab, kami bersaksi bahawa Tuan Nabi telah menyampaikan dan menyempurnakan risalah Nabi. Nabi mengangkat tangan Nabi ke langit, lalu Nabi telah menurun kepada orang ramai, lalu bersabda, Allahumma fashhad inni kad balagtu. Wahai ya Allah, aku bersaksi, terimalah persaksian ini, aku telah sampaikan kepada mereka. Jadi tuan-tuan, ibadah haji ini melarang kita untuk melabelkan orang lain. Ini yang malangnya, kita bukan nak menyatukan Islam, kita nak memecah belahkan orang Islam. Ini perkara penting tuan-tuan, perkara sensitif. Mengkafirkan orang Islam, melaknat orang Islam. Kita patut hari ini kita berfikir bagaimana nak membanyakkan orang Islam, meramaikan orang Islam. Tapi yang ada dalam Islam pula kita labelkan dengan berbagai-bagai label. Sebarkan pula dekat Facebook. Lepas tu yang suka pula membaca berita-berita sensasi seperti ini, memanjang-manjangkan lagi. Dia tak sedar antara perkara yang paling utama menyebabkan manusia masuk neraka Allah, hasaidu alsinatihim. Kerana lidah-lidah yang tidak diinsurankan ini. Selain daripada doktor, ada yang menghalalkan darah umat Islam ini satu lagi masalah. Doktor, kejap lagi doktor, kita ada pemanggil di talian, kita ambil panggilan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Ya, siapa di sana tu? Saya Haji Rohani daripada Jalan 2 Jempol. Oh, tak jauh juga tu. Ya, bila berjanjinya? Kontak tak dapat berapa hari ni. Oh iya ke? Allah, memang ramai. Sampai lah memang ramai orang meneleponnya tu. Ya, silakan. Ini Prof. Ya. Alhamdulillah lah, kita tengok daripada pertama Allah tu semua dah kumpul pada hari ni, hukum hari ni. Kita doakan semoga dapat haji mabrur lah. InsyaAllah. Jadi persoalan saya ni banyak ni Prof, satu yang saya nak beritahu ni. Dia kalau kita kita tak tahu kita ni haji mabrur tak mabrur, kita pun tak tahu pada diri sendiri kan. Soalan saja yang menentukan ni dah. Halo. Ya, dengar. Sila. Jadi kita nak sampaikan roh haji tu untuk kita bawa, macam mana tu kita nak bawa roh dia tu. Nak bawa roh dia. Ya. Terima kasih Tuan Haji. Balik pada Malaysia ni sampai tak nak jadikan roh tu kita macam mana tu. Terima kasih Tuan Haji. Doktor, bagaimana nak bawa rohnya? Roh daripada sana balik ke Malaysia, makna kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, disebut dalam hadis, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur, balasan yang paling layak untuknya adalah syurga.
Jadi disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' pada bicara tentang haji mabrur ni. Mabrur datang perkataan bir. Bir ni maknanya kebaikan. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib sebagai contohnya. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu setakat menoleh ke kanan, ke timur atau ke barat, tapi mereka yang beriman pada Allah, melaksanakan hak dan sebagainya. Maka sebenarnya muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, haji mabrur ni pelaksanaan dia nombor satu, kita berdoa kepada Allah supaya sentiasa istiqamah. Antara doa yang baik, Allahumma tsabbitni waj'alni hadiyan mahdiyah. Ya Allah, tetapkan aku dalam hidayah dan jadikan aku ni penyebab untuk orang lain mendapat hidayah. Doa ni saya dah lama publish dalam Facebook saya, Ustaz, Doktor. Itu Facebook Ustaz Zahazan Muhammad. Kalau boleh ambil dan panjang-panjang kepada orang supaya semua dapat pahala. Doktor, sebelum kita lanjutkan perbincangan Doktor hak tu kita minta Allah penonton kita selain pada tonton Salamatullah, mana dapat carian itu cari Doktor Kita nak berehat kita Doktor, kita beri laluan kepada bingkisan tetamu Allah. Kita akan kembali selepas itu. Silakan. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang utama. Sesiapa yang meninggalkannya maka hukumnya adalah seperti tidak melakukan haji. Hari Arafah banyak kelebihannya sebagaimana yang diriwayatkan dalam banyak hadis. Antaranya ialah pembebasan daripada api neraka. Ma min yawmin aqsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmil Arafah. Wa innahu 'azza wa jalla لا يدنو ثم يباهم بهم ملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan ramai hambanya daripada api neraka lebih ramai daripada hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala hampir dengan hambanya dan berbangga-bangga dengan mereka kepada malaikat dengan berfirman, apa yang mereka mahu. Bagi mereka yang tidak mengerjakan haji dan berpuasa pada hari Arafah, dosanya akan dihapuskan untuk tahun sebelum dan selepasnya. Berada walaupun sekejap di Arafah antara syarat sah wukuf. Jemaah haji dari seluruh dunia akan pergi ke Arafah pada 9 Zulhijjah untuk berwukuf pada waktu yang paling afdal, iaitu sebahagian siang 9 Zulhijjah dan sebahagian malam 10 Zulhijjah. Wukuf kamu daripada Arafah. Kamu wukuf daripada Arafah ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan bermegah dengan kamu ke atas malaikatnya seraya berfirman, hamba-hambaku mereka datang kepadaku dengan kosot masai dari segenap penjuru mengharapkan syurgaku. Jika dosa mereka seperti bilangan pasir atau titisan air hujan di langit atau buih di lautan, nescaya aku ampunkan. Arafah juga adalah tempat ramai para nabi berada di sini. Ia turut menunjukkan kesatuan ummah di sini dengan pakaian seragam tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Wukuf di Arafah turut memberi kesedaran kepada mereka yang berpangkat bahawa tiada siapa pun di sini lebih baik darjatnya, walaupun raja atau sultan sekalipun. Semuanya sama di sisi Allah. Lain daripada hari peperangan Badar, tidak ada hari lain yang mana syaitan itu dilihat terlebih hinanya, terlebih disisihnya, dan terlebih berduka cita syaitan tadi, dan terlebih marahnya daripada hari Arafah. Maksud hari Arafah tu kalau dibanding hari lain, hari itulah yang paling menyedihkan hati syaitan. Dia berasa tersisih, dia bersedih, dia terlalu marah nak banding dengan hari-hari yang lain. Kenapa?
Kenapa syaitan merasa begitu? Adalah kerana melihat melimpah-limpahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun pada hari tersebut, pada hari Arafah, dan keampunan Allah taala terhadap dosa-dosa besar daripada hamba-hamba. Justru bagi mereka yang belum lagi mengerjakan ibadah haji, ambillah iktibar dan pesanan ini sebagai panduan bagaimana untuk menjadi insan baru, iaitu hambanya yang soleh, sekaligus mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tiada apa yang dapat saya ucapkan melainkan rasa syukur kerana setelah bertahun-tahun menanti, akhirnya Allah makbulkan permohonan saya dengan menjemput saya sebagai tetamu Allah ke Tanah Suci Mekah. Sebelum ini, saya bekerja di Jabatan Bekalan Air Terengganu. Sebagai ayah kepada 6 orang anak, memang susah untuk menabung di lembaga tabung haji. Mujurlah, pada tahun 2007 yang lalu, ada syarikat yang sudi menaja saya untuk menunaikan umrah. Amalah, kalau kita siapa kata nak cuci Mekah, selalulah kita berdoa utama sekali kepada kita sendiri dan juga kepada ibu bapa kita dan juga kepada anak-anak dan keamanan negara negeri kita pun kita selalu berdoa supaya mudah-mudahan kita dijemput hadir lagi untuk haji. Sekarang ni kita untuk membuatkan umrah, dan setelah umrah ni mungkinlah kalau ada kesempatan. Dan ini adalah lebih kurang 5 tahun dah saya pergi. Ini siapa pula di mananya daripada kerajaan negeri. Saya banyak-banyak terima kasih kepada kerajaan negeri. Sekembalinya menunaikan umrah, hati sentiasa menemui Tanah Suci Mekah. Dari situ, saya mula melipat gandakan usaha untuk mengumpul duit. Dengan pengetahuan yang ada, saya mengajar kelas fardu ain dan mengaji untuk kanak-kanak sekitar kampung Gelong Gajah. Alhamdulillah, rezeki yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba, ada kabar gembira buat saya. Iman, Billah dan juga Musi JKK yang sekarang ini selalu ditaja oleh kerajaan negeri. Sebab utamakan oleh Iman, Billah dan JKK lah. Dan saya tak terfikir juga, tiba-tiba dipanggil oleh jabat agama mengatakan nama saya tersenarai di dalam senarai boleh pergi haji pada tahun ini. Jadi saya amat-amatlah syukur, alhamdulillah, sangat-sangat terima kasih kepada kerajaan negeri. Maknanya, saya lebih awal dijemput Allah ke Tanah Suci daripada apa yang saya sangka. Inilah takdir Allah yang sukar dibaca oleh manusia biasa. Hikmah yang tersembunyi sentiasa membuatkan saya mensyukuri setiap nikmat yang saya perolehi hari ini. Dan kini, saya hanya menantikan saat untuk menjadi tetamu Allah dan mengharapkan penyakit diabetes saya ini tidak menghalang saya untuk melakukan segala ibadahnya. Alhamdulillah, setiap tahun Kerajaan Negeri Terengganu sebenarnya mempunyai program untuk menghantar kira-kira 100 orang, iaitu daripada kakitan kerajaan yang menunjukkan prestasi cemerlang. Begitu juga melibatkan pengurusi JKK, Iman atau Bilal yang kita hantar untuk menunaikan fardu haji. Dan pada tahun ini kita telah menyenaraikan seramai 119 orang yang telah terpilih untuk mengikuti haji pada tahun ini. Tapi malamnya, daripada 119 senarai yang kita hantar pertama haji itu, cuma kita mendapat pengesahan untuk 50 orang sahaja. Kerana kita tahu bahawa tahun ini masalah kota tambahan tidak diperolehi. Jadi saya berharap kepada mereka yang tak terpilih kali ini bersabar. InsyaAllah kita akan cuba lagi pada tahun hadapan. Dan ini merupakan program yang berterusan dilaksanakan Kerajaan Negeri Terengganu demi memberi pengiktirafan
kepada kegiatan kerajaan yang berkhidmat cemerlang, iman bila berkhidmat cemerlang dan sebagainya, dan sebagai ganjaran mereka diberi peluang untuk menunaikan haji. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga. Saya terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama Salam Baitullah. Terima kasih Bank Rakyat dan terima kasih kepada Rakyat Travel. Dan sungguhnya bertuah sungguh sesiapa yang dapat menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, bukan semua orang dapat menjadi tetamu sedemikian rupanya. Baik, kita baca pula Facebook kiriman penonton kita di sini. Kalau boleh kita tengok 29 minit yang lalu, lama tunggunya, daripada Muhammad Farizal Amin. Doktor, kalau boleh doktor, apa tu? Cantik soalannya. Tidak dapat digambarkan sejengkal di kepala, beribu kilometer yang sekarang ni pun sudah tidak dapat menahannya. Periknya tidak dapat digambarkan. Bagaimana keadaan golongan yang tidak dapat menerima keadaan di sini? Sebenarnya tajuk ini simbolik je, kita nak bagi tahu betul tajuk yang sebenarnya di Arafah lah. Kemudian daripada Adnan Jamil, berada di padang Arafah dalam suasana hangat dan panas terik. Itulah nampak jawapannya. Memberi peringatan awal kepada umat Islam mengenai di padang mahsyar, di mana semua manusia tanpa mengira bangsa, pangkat, kedudukan akan dihimpunkan untuk menerima pengadilan berdasarkan amalan ma'ruf dan munkar mereka semasa di dunia. Daripada Zarul Ahmad, soalannya semua berturutan. Baik soalannya, mengapakah berdoa di Arafah sangat mustajab, Ustaz? Dan kemudian daripada Rozi Maria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Topik malam ini sejengkal di kepala menggerunkan. Semoga Allah memberi keampunan kepada kita. Seterusnya dia nak tanya maksud tentang sejengkal di kepala tu, tak perlu saya bacakan. Dan kemudian saya daripada Kaito Kids, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, waktu wukuf di Arafah yang paling afdal, apakah hukum mendengar khutbah di Arafah? Dan kalau boleh saya nak daripada Zura Zakaria itu, dia kata kepanasan di padang Arafah masih dapat diatasi dengan payung dan kemah, tetapi bagaimana dengan kepanasan di akhirat? Dr. Hazan, kalau boleh, banyak sebenarnya soalan yang berkaitan dengan tajuk ini. Doktor apa tu, jawab dulu, silakan. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah. Dr. Ridwan, ibu ayah, muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian, soalan yang kemukakan saling berkaitan yang sempat dicatat. Laju Dr. Ridwan baca soalan. Masa Dr. Yang pertama berkaitan dengan Arafah itu sendiri. Jadi Arafah yang dimaksudkan ialah tempat perhimpunan kita di dunia. Seperti yang kita sebut awal tadi, Allah nak tarbiyah kita, mengenali diri kita sendiri, dan akhirat besok kita akan berkumpul tak ada pakaian langsung. Dan bagi mereka yang kekurangan amalan pada waktu itu, akan merasai hangatnya, dahsyatnya panasnya matahari itu di atas kepala sejengkal, sehingga riwayat mengatakan sebatu. Jadi bagaimana peluh yang menipis itu yang telah pun kita keluarkan di dunia kerana agama Allah, ke akhirat besok kita akan dapat naungan di bawah arasy insya-Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan sejengkal di kepala itu latihan tarbiyah di Arafah ni sebelum kita menghadapi situasi yang sebenar di pada mahsyar kelak. Jadi mengapakah doa dimakbulkan di Arafah? Jawapannya kerana dalam hadis Nabi menjelaskan orang yang menunaikan ibadah haji mereka telah berkorban. Disebut haji ni oleh para ulama fuqaha, dia merupakan perhimpunan dua perkara, iaitu ibadah jasadiyah dan juga ibadah maliyah. Orang pergi menagih tenaga yang kuat, kemudian harta yang telah pun dia belanjakan, jadi dua-dua perkara. Banding dengan semayang, barangkali tenaga saja. Puasa barangkali setakat tenaga saja. Kalau zakat harta saja. Tetapi berbanding dengan haji, masya-Allah, harta, masa, tenaga yang dikeluarkan, maka sudah tentulah reward yang Allah peruntukkan itu di Arafah, di mana doa mereka dimakbulkan seperti disebut dalam hadis tadi. Sampai Allah telah menjelaskan, summa yubahi bihimul malaikah. Allah berbangga-bangga dengan mereka ni kepada para malaikatnya yang mencatatkan amalan, yang membawa pulang catatan amalan mereka yang telah lakukan. Kemudian hukum mendengar khutbah wada', khutbah Raya Aidil Adha di padang Arafah, hukumnya adalah sunnah muakkad. Sebagaimana kita mendengar khutbah Jumaat di tempat kita, hukumnya sunnah muakkad, membatalkan pahala Jumaat sebahagiannya kalau kita tidak dengar khutbah ataupun bermain-main ketika khutbah sedang disampaikan, maka begitu juga. Saya kebetulan doktor, tahun lepas pergi membimbing jemaah haji, tabung haji. Kadang-kadang menyampaikan khutbah ni orang sibuk bersembang. Allahu Akbar, dia tak sedar tempat tu dulu disebut dalam hadis bagaimana Nabi Adam menangis sampai matanya bercucuran jadi anak air. Kerana mengenangkan kesilapannya di depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga yang lalu. Tapi pada padang Arafah yang latihan pada mahsyar ni,
Masih lagi orang bersembang tentang keretanya, bersembang tentang barangkali pesawat yang dia nak dibelinya, barangkali kerana anaknya belajar di luar negeri. Allah, kita ni memanglah macam mana nak dapat haji mabrur. Tadi kita belum jawab lagi doktor, haji mabrur tadi. Jadi haji mabrur ni sebenarnya dia pokok pangkalnya, akarnya istiqamah, tuan-tuan. Dan istiqamah ni dia perlu kepada protection shield yang boleh kita namakan sebagai mujahadah. Jadi mujahadah ni dibentuk 5 perkara, kata Yahya bin Mu'az. Nombor 1, baca Quran istiqamah dengan memahami maksudnya. Qiraatul Quran bitadabbur. Yang kedua, hendaklah kita rajin qiyamul lail. Yang ketiga, hendaklah kita ni rajin berpuasa sunat, makanlah pada kadar yang sangat sederhana, jangan melampau-lampau kerana ia membina syahwat. Yang keempat, hendaklah kita ni rajin istighfar, sebaiknya 70. Kalau dapat 100 sangat cantik macam Nabi SAW lakukan. Dan yang terakhir sekali, berdampinglah dengan orang saleh. Alangkah eloknya kalau orang saleh ni merupakan guru-guru yang faham agama, yang boleh mengajar kepada kita halal dan haram. Jadi 5 perkara ni kalau lakukan, mudah-mudahan haji mabrur itu berterusan kesinambungannya. Ya Ustaz. Doktor, kita ada pemanggil lagi ni, kita ambil panggilan ni. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Silakan. Ya, saya Haji Matasan bin Nasin. Jauhkan sikit daripada televisyen. Ya. Kalau tidak suara dia berulang-ulang tu Tuan Haji. Ya. Jauhkan sedikit. Silakan. Sila. Ya. Silakan. Ada apa nak tanyakan? Saya bertanya. Apakah masalah jikalau satu kawan yang menunaikan fardu haji tidak mendapat, dia mencari ini nasi untuk membalik. Saya tidak dapat jelas tentang apa tu soalan itu, doktor. Tetapi ke doktor nak jawab dengan soalan itu gantung. Allah alam, faham soalan. Tak apa doktor, mungkin Tuan Haji boleh cuba sekali lagi. Kita berehat seketika, kita beri laluan kepada bingkisan ini dan kita akan kembali selepas itu. Silakan. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Terima kasih Bank Rakyat dan terima kasih Rakyat Travel. Baik saudara, saya telah mendapat isyarat daripada Tuan Haji Izam Hadi Siddiq untuk laporan perkembangan semasa jemaah haji kita di Padang Arafah. Kita persilakan saudara Tuan Haji Izam. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor. Ya. Boleh dengar kita? Dapat sikit-sikit tadi, tak apa. Janji dapat dengar. Sila. Okey, alhamdulillah. Kita dah betul dah beberapa tahun dah dengan bigan, dengan internet. Kita pergi ke ibu tawat internet dekat sini yang FTC lah, yang mobile lah. Namun setakat ni je kemampuan kita memang kita tak dapat hantar untuk video langsung pada hari ni untuk di Padang Arafah ni. Baik, keadaan suatu sekarang dah pun pukul 4.51 petang dan insyaAllah jemaah haji kita sebenarnya akan dibawa ke Muzdalifah secara berangsur-angsur mulai petang ini sehinggalah tengah malam nanti. Baik, di sekitar Padang Arafah sekarang ini memang masa untuk jemaah haji kita berdoa memohon kepada Allah SWT, dan ini adalah masa yang paling mustajab doa kali ini, Doktor. Ya. Okey, Doktor. InsyaAllah kami petugas-petugas media juga akan bergerak ke Muzdalifah malam ini bermula pukul 10 malam dan tidak akan masuk di Muzdalifah pukul 11.28 malam nanti. Baik. Okey, kami sebagai petugas media dan petugas lain tidak akan bersama-sama dengan jemaah. Sebenarnya kami akan tahanan awal, iaitu kami akan bergerak selepas Muzdalifah. Ya, Tuan Haji. Terus balik ke Mekah untuk melakukan rukun haji, tawaf haji, ya, Tuan Haji. Ya, Tuan Haji.
Terima kasih banyak di atas laporan itu. Walaupun tak apa dengar sangat, tapi saya yakin kita dapat menghayati apa yang Tuan Haji cuba sampaikan. Baik saudara, kita beri laluan kepada bingkisan tetamu Allah. Kita akan kembali ke studio selepas itu. Silakan. Terima kasih kepada semua keluarga-keluarga yang ada tinggal di khasnya di Pahang dan juga amnya di seluruh Malaysia. Mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha dan semoga kita bersama-sama mendapat kerahmatan Allah. Kepada isteri saya Mahanim memang Muhammad di Serdang dan juga ibu saya Puan Haja Zahra binti Husin di Kemunting Taiping Perak dengan ucapan Salam Aidil Adha. Kami, petugas Haji 1433 Hijrah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha. Kami dari pasukan Peronda mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha. Saya mengucapkan selamat menyambut Raya Aidil Adha buat suami saya dan anak-anak yang berada di Bacuk, Kelantan. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha walaupun tanpa Umi di sisi. Dengan ucapan selamat Hari Raya dan Mahzari Batin dari kedua ibu bapa dituju kepada anak-anak yang berada di Pahang dan juga sahabat Handadi Lepak Utara dengan ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha. Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi terus dia bersama Salam Baitullah. Kita sambung balik perbincangan kita sejengkal di kepala tentang perhimpunan di Arafah. Doktor, bila kita sebut tentang perhimpunan Arafah ini, saya rasa tidak ada bangsa lain ataupun satu agama yang boleh menghimpunkan manusia pada satu masa, satu ketika lebih kurang 4-5 juta orang, dan manusia umat Islam boleh berkumpul di Arafah pada ketika ini, Doktor. Dan saya melihat itu satu perhimpunan agung, tetapi persoalannya kenapa pengajaran pada Arafah ini tidak boleh diamalkan ataupun dibawa dalam kehidupan kita seharian, Doktor? Masing-masing yang hati dan dikasih sekalian, soalan yang besar sebenarnya. Kan itu kalau kita lihat pada hujung surah Al-Hajj, Dr. Ridwan, Prof. Madiha, Dr. Ridwan, bila Allah gambarkan ayat huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, Allah lah yang menamakan kamu dengan nama Islam itu sendiri. Bayangkan ni, tak ada satu pun cari hidup ataupun agama lah, ideologi lah yang dipegang oleh manusia yang menghimpunkan pelbagai-bagai warna. Kalau kita duduk dekat dengan Kaabah tu, kita lihat yang tawaf, ada yang tinggi, yang rendah, yang kulitnya putih, yang kulitnya macam Dr. Ridwan, yang kulitnya hitam, yang kulitnya berbagai-bagai bentuk, rupa parasnya, Masya Allah, begitu sekali kehebatan perhimpunan yang unggul ini. Kalau umat Islam menyedari di situ ada nilai yang hebat, kesatuan hati, kesatuan ekonomi. Kalau cerita ekonomi pun panjang dah, Dr. Ridwan. Bagaimana Islam satu sama lain boleh berhubung, boleh menjalin hubungan. Bayangkan kita kat Malaysia ni perlukan sebagai contohnya buah zaitun. Ya, bayangkan kalau kita dapat import buah zaitun daripada saudara-saudara yang terkenali dalam musim haji untuk kegunaan orang kat Malaysia, dan dapat menghantar pula minyak sawit kepada mereka. Satu sudut baru kalau kita buat minyak. Kalau kita cerita bab lain, sebelum Doktor lanjutkan situ, memang soalan tu besar tu. Pemanggil dah menunggu dah. Kita ambil sekejap je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Mano daripada Melaka. Ya, Cik Mano, boleh cepat sedikit, Cik Mano? Ya, sila. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Saya ada tamu tentang pengalaman masa saya menjalankan haji pada 2010. Ya. Di Arafah ni kan. Sila sebut sikit tadi. Alhamdulillah lah kan. Tanya lah kepada tamu haji kena memberikan layanan dan apa yang berjalan lancar lah. Soalannya tu Haji, saya ialah pertama masa nak balik ni, masalah dia dah habis kita menjalankan haji, kemudian kita transit di Jeddah lah. Nak menantikan untuk penerbangan balik ke Jeddah tu, sampai hari saya terkilan lah, sebab saya punya pengangkutan bas tu bawa saya pergi ke lapangan terbang Jeddah tu. Ketika tu azan subuh.
Jadi kami nak satu bas ni nak semayang subuh ni. Petugas haji kata apa? Dia kata tak apa. Kita semayang di lapangan terbang Jeddah. Ya. Yang saya kesal tu, kami tak dapat semayang ni. Tuan Haji. Ya, kami pemandu bas ni dah sesat 9 pagi Tuan Haji, oleh kerana kita kesentukan masa sikit, saya dapat dah apa maksud dan Tuan Haji nak sampaikan. Tuan Haji Makno, terima kasih banyak. Baik, Dr. Zahazan, kita sambung sikit pengalaman sikit dan juga Perhimpunan Agung tentang umat Islam tu. Silakan. Sebenarnya muslim-muslimat dalam hati dan dikasihi sekalian, kita lihat perhimpunan ni perhimpunan menghimpunkan hati-hati manusia. Sepatutnya kita jadikan dia sebagai peluang untuk menghubungkan silaturahim yang ada dan di situ mendatangkan kemanfaatan, faedah yang sangat besar kepada umat Islam sedunia. Belajar satu sama lain, import ekspor, belajar apa bidang orang lain lebih cemerlang daripada kita. Maka di situlah kalau kita dapat perhatikan, Allah gambarkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat kalau kamu faham tanggungjawab ini. Tapi masya-Allah pada ini perkara tersebut jarang-jarang dapat dilakukan kerana macam-macam kekangan. Mudah-mudahan masalah ni akan dapat diselesaikan. Saya respon sikit kepada Haji Makno punya masalah sampai tak semayang tu. Sebenarnya apa yang berlaku tu adalah di luar batasan kemampuan kita. Kerana petugas tamu haji pun bukan orang Saudi. Kadang-kadang saya bukan pertahankan orang tamu haji tuan ya. Tapi kita faham kadang-kadang mereka tak boleh cakap bahasa Arab dengan baik. Dan kadang-kadang petugas pembawa driver tu pun bukan orang Arab. Jadi komunikasi macam ayam dengan itik. Dan dia hanya memahami satu road, satu perjalanan saja. Jadi kalau berlakulah begitu, tak ada masalahnya kita semayang di luar waktu seperti berlaku pada zaman Nabi. Bukanlah kita meringan-ringankan, tidak ya. Tapi kerana dalam kekangan waktu pada waktu itu dengan jalan yang tak difahami dengan baik, maka itu di luar batasan kemampuan, maka tiadalah dosa padanya. Allahualam. Doktor, insya-Allah kalau ada rezeki nanti kita akan panjang lagi tentang persoalan Perhimpunan Agung tu, Doktor. Baik, kita saksikan pula bersama soalan kuis Salam Baitullah untuk malam yang ke-6. Kita tengok bersama saudara apa jawapannya. Sila. Malam ini, malam yang ke-6, kita saksikan. Ya. Soalannya, nyatakan tarikh Salam Baitullah mulai bersiaran di TV1. A 10 Oktober dan B 11 Oktober. Type SB dan hantarkan kepada 32776. Dan saya yakin saudara ada jawapan itu. Saya dah sebut 2 kali dah. Kalau saudara tak dapat juga, saya tak tahulah ya. InsyaAllah saya yakin saudara dapat jawapannya dan hantar kepada kami. InsyaAllah mungkin hadiah itu tuah kepada saudara. Dr. Zahazan, terima kasih banyak kerana sudah bersama kami. Itu masa yang kita ada. Dan terima kasih kepada Bank Rakyat, terima kasih kepada Rakyat Travel, dan terima kasih kepada para penonton dan juga yang menghantar Facebook kepada kami. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok 9 hingga 10 malam. Teruskan bersama kami dan insyaAllah kepada semua penonton Salamatullah, selamat Hari Raya Korban dan moga-moga pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم
لك